segi pokok getah macam ada sebut tadi, dia pokok getah ni dia tak boleh lebih pada waktunya tu. Dia nak nampak benih baru, sentiasa baru. Kita Risda pun tak boleh nak buat apa pasal benda pokok-pokok getah benih-benih ni daripada LGM. Risda ni cuma urus untuk tanah semula ya. Dia dulu pakar-pakar dalam Risda ni dia boleh tengok. Kalau tak ada pakar-pakar benih. Dia pasal Risda ni dia okey. Barang tegak tu ni nak 1 juta pokok. Dia booking lah syarikat mana. Ikut lah dia tu nak buat apa pasal tak ada pemantauan apa. Dia getah ni. Contohlah. Kalau dia LGM ni betul-betul dia buat kajian macam pertanian lain. Contohnya durian musangking tadi. Dia boleh buat kajian supaya tak kena kulat, tak kena kengkel, tak kena apa semua. Buah tu dia takkan terbit. Pokok berapa biji, apa semua dia kena taruh banyak ni. Hak ni kena buang apa semua. Jadi getah pun dia kena buat kajian macam tu kak. Supaya contoh sepokok dia akan terbit 500 gram. Kalau pakai ada promosi pula, jual letek mahal apa semua. Hujan turun pun tak ada masalah, sudah motong kutik. Sungguh lah benda tu mahal lah, dah RM7-8 sebelum kering. Sebelum DRC. Apabila tinggal DRC, tinggal lah lagi RM4, RM5 lebih kurang tu. Tapi apabila kalau buat susu, buat pokok getah, boleh terbit sehari 500 gram. 500 gram, kalau lah harga RM3. Mana kata sepokok RM1.50 sehari motong. Kalau tak nak 100 pokok sudah, tak tunggu orang boleh motong. Seorang ni tak kurang pada 500 pokok seorang. Kalau 500 pokok kali 500 gram tu ada berapa kilo? 75 kilo lebih kurang. 5 kilo, 5 kilo, 5, 75 kilo sepagi. 75 kilo kalau darat harga lah RM3 lebih tu lah ni. 3 kali 7 21, 3 kali 5 15. Jadi berapa rek? 210, 275 sepagi motong. Kalau satu pokok 500 tadi ya. 500 pokok sepagi motong, pendapatan dia 200 lebih. Dia takkan lari kepada sawit lah. Sawit satu long nak 1 ekar dan dapat pun dalam 1 tan lah. Kalau harga 600, 6 kali 1 long setengah boleh dapat 900 sebulan. Tapi kalau motong tadi sehari RM270 sepagi bukan sehari. Sawit nak nabuh baja, banyak baja, kurang baja dia tak ada rusuk, tak ada buah. Apabila kalau kata LGM boleh buat kajian, negara-negara lain buat kajian. Pokok kalau kita tengok pokok di Thailand dia tak jadi, dia tak ada pucuk, tak ada daun, tak ada. Jadi kalau boleh sehari 500 gram, orang semua tak tanam sawit lah.